Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mu duduk zaman dulu, kau zaman loni, mu berasa mu yang moden, tetapi hakikat naluri, hakikat kemanusiaan tak boleh lari. Sifat peranganmu itu sebagai seorang muslim, mu duduk di zaman mana pun, ibarat kata seperti menjadi seekor ikan di lautan. Walaupun air laut tu masing, mu masih kental. Mu tak masing. Mu sebagai seorang penderokok, sama ada perokok gati, generasi kedua, ketiga, keempat, dan ada rancangan yang sudah generasi yang kelima. Walau macam mana pun, mu penokok pindah. Mu tak boleh lari daripada itu. Dalam masa yang sama, mu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, walaupun mu duduk dalam zaman mana-mana pun, mu tak boleh lari daripada hablum minallah, pertalianmu dengan Allah. Untuk saya lah, dulu boleh pergi lagi masjid, kita tak ada kerja ke apa gini. Lah ni tak ada, tak iman, ayat ni. Tak ada lah ni, ayat ni. Gambar, komitmen kot tu, komitmen lah ni, tamu tak ada lah masjid lah mana. Tak iman kata tak apa, ambo pun tak ada lah mana juga. Tak iman kata. Tak iman kata, nak gitu. Minta maaf lah, kebetulan kan. Nak gitu. Oh, tak apa, kata iman tak ada. Kamu kawin apa sih? Juga tak ada gini. Kenapa? Maksudnya apa dia bawa ayat tak ada orang dalam masjid ni ramah mati. Lama dah berapa mati. Pung Datuk Kimi wak sukai rakyat pada sekolah. Penuh pada pula kata mati. Bagaimana pula? Itu kelik kau. Kamar pula. Tapi kalau pak majlis lagu ni ada orang, Datuk Imam ke, bukan bertangguh, Ustaz. Lama dah mati sini. Ni tinggal berapa dah kita. Kita kata, oh padahal pun tak ada orang lah mana. Pong hari satu depan, Datuk Imam pun buat. Oh, ketik besar, pemuda, atas kata tolok waktu tu. Ada juga suka kata tolok. No, ya. Lama pun dah naik. Tersawak rasa lah musim-musim. Allah Ta'ala beri nikmat sedemikian rupa nak ayat beri. Amun sambung kedua ayat tadi dia kata tanda rezeki berkat. Hak kita boleh rezeki ni, boleh tanah 10 hektar, boleh rumah, boleh tapak rumah, anak boleh kerja, kita sudah pergi haji, pergi umrah, pitih dalam tabung haji, whatever ada apa. Semua yang kita beri, kita ada belakang. Tanda rezeki yang berkat, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun zaman dulu mengapak ke masjid, lah ni pun mengapak ke masjid juga. Yang kedua, tanda mu berkat, mu mudah sedekah. Mu mudah sedekah. Siapa peda wujudkan jabatan wakaf. Sebagai satu batu loncatan untuk mu menginfakkan pitihmu. Kalau mu generasi kedua, ketiga, ayahmu mati dah, makmu mati dah. Mewarisi harta yang ada di peda ni sebagai kenangan Noyawi, sebagai sedekah dia mau bersedekah untuk ibu bapa. Inilah ada jabatan wakaf sebagai mensyukuri Noyawi kita boleh dengan senang lendek. Ni bila pun wujud wakaf gabung ni kata ikut kita senang tak sibuk pitih kita tak ada sah tu tuan-tuan. Tapi nawa itu kita RM5 untuk arwah ayah aku, RM5 untuk arwah mak aku. Dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Mari rumah Allah menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Nah, betul kalau peno yang kedua kata tadi. Mulakan kehidupan di masjid. Meluahkan, merealisasikan sifat syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana bui segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, memulakan kehidupan aku, ya Allah, betul bagilah ilmu pada aku, ya Allah. Ilmu yang memberi manfaat. Pasal aku nak jadi pok, aku nak jadi mok, aku nak jadi isteri, aku nak jadi suami, aku nak jadi dotu, nak jadi tuani, betul bagi ilmu. Tapi ilmu yang memberi manfaat pada aku.
Wariskan wasiat betul peluah pada rezeki aku ya Allah, bukan setakat pitimah saja, tapi anak-anak aku biar juru, biar jadi soleh dan solihah. Yang duk kutik curi muhorang dalam lantai dan sebagainya, ngelori-lori curi. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah ya Tuhanku, amalku tidak seberapa banyak. Terimalah ya Allah, terimalah. Fantashiru fil ard, lepas tu pergi bertaburan di muka bumi. Dia makan. Mulakan di sini sebagai nikmat syukurmu dengan nikmat aku. Dan yang akhir sekali muslim-muslimat, tanda rezeki yang berkat iaitu keluargamu bahagia. Keluargamu bahagia. Mu ada isteri yang solehah, juru, ada suami yang soleh. Mana tanda suami yang soleh? Diulang mari sembahyang masjid macam Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tak ada kerja dah usah ambil ni. Kata main masjid lagi mana lagi nak ayat ni. Dulu ambil dulu ayat dalam hutan banyak. Ada hutan berapa. Ada dah lah yang main masjid dah. Alhamdulillah. Keluarga mu bahagia. Anak-anakmu juru. Anak-anakmu ngori di rumah pakai main masjid dan sebagainya dan sebagainya. Itu keluarga bahagia. Mu ada piti syukur alhamdulillah. Kita boleh duduk setara ni. Duduk kata, bila lewat sehari yang pitih. Mungkin sistem tu bila tak ada api, blackout, pitih tak nak masuk. Mau pergi dia selalu berawak. Baik, mau kakaknya. Mak betul. Patutnya menggaji dah hari ni. Mak betul. Nawak mana dah tak tahu. Komputer tak ingat operate ke apa. Oh, besok kawan. Komputer tak kata. Dulu terima kawan. Belok kasih. Pokok kita. Padahal boleh pitih. Bukan waktu beli pun beli sitai lah. Bining yang muka takut bining lah. Agak lah. Tanda rezeki Tuhan berkat. Muslimin muslimat ta'ala sebagai akhirnya. Royaklah sama mana pun. Jangan lari daripada sunnatullah wa sunnatul Rasulullah, daripada Al-Quran dan hadis. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam.